Satu pergerakan, satu serangan. Dia takkan boleh. B, sudi tak B? B tu apa B? Dia apa bang? Dia apa B? B. Itu berani lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Squad King Cobra Negeri Johor. Okay, hari ni kita nak kenalkanlah Tedung Selah, iaitu Tedung Selah ni dia adalah sejenis selah yang ular berbisa terpanjang di dunia, dan nama saintifik dia adalah Ophiophagus bungarus. Kalau di Malaysia kita panggil Ophiophagus bungarus. Lari pula. Ular berbisa terpanjang di dunia pernah direkodkan dia boleh mencapai sepanjang 5 meter. Lepas tu ular ni adalah daya utama dia adalah ular pemakan ular. Ular makan ular. Boleh juga dia makan biawak. Itu dia punya daya sampingan dia lah. Boleh makan biawak, ular makan ular, dan juga ular berbisa lain. Tu korang tengok, dia punya keadaan dia adalah ular yang apabila ada provokasi baru dia agresif. Kalau tak ada provokasi dia tidak agresif. Kalau kita bagi provokasi dia agresif lah. Biasa habitat asal dia memang kat hutan lah. Hutan, belukar ataupun tempat lembap, itu tempat asal dia lah. Kenapa nama saintifik dia Ophiophagus bungarus lah? Sebab dia Ophiophagus tu ada ular pemakan ular. Itu kita panggil nama saintifik dia lah Ophiophagus bungarus ataupun Ophiophagus hana lah. Okay, bisa yang dia ada adalah sejenis bisa neurotoxin. Bisa neurotoxin ni dia adalah bisa yang menyerang sistem urat saraf lah. Lepas tu yang bisa kalau dia sekali batuk, sekali dia bite, dia boleh keluarkan dalam 300 ke 500 mg lah. Mg tu apa? Mg tu adalah miligram. Sebab bisa dia bisa yang pekat. Kita panggil miligram lah. Okay, untuk ular ni dia naik tu ketika menyerang mangsa ataupun menyerang pemangsa dia. Tinggi yang dia boleh naik adalah 1/3 pada badan dia lah. Ada orang setengah cakap boleh naik ujung ekor lah. Itu mitos lah. Dia takkan boleh naik macam tu. Dia naik pada 1/3 badan dia lah. Inilah panjang maksimum naik dia. Ni panjang maksimum naik dia. 1/3 pada badan dia. Untuk menyerang, dia akan menyerang dari ikut kepada pergerakan. Tanpa pergerakan yang drastik dia takkan boleh menyerang. Ini sebagai contoh. Dia menyerang kepada pergerakan sahaja. Satu pergerakan, satu serangan. Dia takkan boleh. Aku dah lah tengah tengok kamera.